Akhir Karnival Jom Heboh Segulai Sejalai Sarawak terus dibanjiri pengunjung. Bukan sahaja pelbagai aktiviti riadah keluarga dan hiburan serta kebudayaan, karnival itu juga menjadi platform terbaik usahawan tempatan bertemu pelanggan secara suamuka untuk memperkukuh jenama. Dan untuk berkongsi perkembangannya, kita terus bersama Farah Nabilah Wazir. Farah, apa lagi yang menarik boleh dikongsikan? Baiklah, terima kasih Amirul di studio. Karnival Jom Heboh sememangnya cukup sinonim memeriahkan ataupun menggembirakan pengunjung. Tak kira di mana mereka berada dengan aktiviti jualan, pameran dan sebagainya. Ia juga menjadi platform terbaik bagi jenama tempatan mempromosi barangan mereka. Dan bersama saya sekarang ialah pengasas dan juga pengarah urusan The Raw, Adibah Mazlan. Apa khabar Adibah? Alhamdulillah sihat, baik. Baiklah Adibah, mungkin Adibah boleh ceritakan sedikit bagaimana penglibatan The Raw dalam Karnival Jom Heboh Kuching Sarawak ini. Okey, ini adalah penglibatan kali pertama tim The Raw di Karnival Jom Heboh seperti ini kerana sebelum ni kami hanya berada di 500 Garden Outlets seluruh Malaysia, 59 Aeon Wellness seluruh Malaysia dan kita agak viral dan sensasi di TikTok. Tapi penglibatan kali ini secara offline event memang sangat luar biasa. Memang sangat luar biasa. Okey, kalau Adibah cakap begitu, bagaimana sambutan orang-orang Kuching ni terhadap booth The Raw dan juga Karnival Jom Heboh secara keseluruhan? Tim The Raw sudah pun berada di Karnival Jom Heboh semenjak hari Jumaat lalu dan kita nampak patternnya ramai warga Sarawak menyerbu booth kami kerana kami mempunyai promosi serendah RM1 sahaja. Mix and match any two item berharga RM50 dan pelbagai lagi promosi yang menarik, dan setiap pembelian dengan kami layak untuk memenangi lucky draw up to RM3,000. Okey Adibah cakap tadi ini pertama kali The Raw menyertai Karnival Jom Heboh dan selepas ini banyak lagi lokasi Karnival Jom Heboh yang seterusnya. So adakah pengunjung akan dapat tengok lagi atau datang ke booth The Raw? Yes, I love the vibe of Jom Heboh. Pastinya tim The Raw akan menyertai Jom Heboh lain di negeri-negeri lain, dan warga-warga negeri lain nantikan tim The Raw untuk turun padang melalui Karnival Jom Heboh untuk ke negeri anda. So nantikan kami di sana. Baiklah, terima kasih Adibah. Baiklah, warga Borneo di luar sana yang masih ada di rumah, jangan ke mana-mana, datang ke booth kami di Karnival Jom Heboh Kuching Sarawak ini kerana pelbagai aktiviti, dan malam ini ada acara kemuncak iaitu konsert Jom Heboh yang akan dibarisi ramai artis antaranya Kai Bahar, Hail Husaini, Indah Ruhaila, Ram dan ramai lagi. Baiklah Amirul, saya kira itu saja laporan lintas langsung dari Kuching Sarawak. Kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Farah. Terus menarik pengunjung di Karnival Jom Heboh di Kuching Sarawak. Sourcenya, Kerajaan Sarawak menyambut baik penganjuran program dan acara berbentuk kemasyarakatan yang membawa pelbagai faedah kepada ekonomi dan sektor pelancongan di negeri itu. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, penganjuran Karnival Jom Heboh Segulai Sejalai Sarawak membawa banyak manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Saya merasmikan konsep kekeluargaan di bawah Karnival Jom Heboh sepati dengan orang Sarawak menerusi sifat kebersamaan, keterangkuman dalam meraikan kepelbagaian etnik, agama dan bangsa seiring dengan frasa segulai sejalai. bagus sekali kerana saya dapat melihat ramai yang membawa keluarga untuk berkunjung ke tempat ini, dan sebab itulah harapan saya Jom Heboh ni kalau dapat dipertingkatkan lagi, bukan saja di Sarawak tapi juga di tempat-tempat lain di Malaysia. Di Sarawak kita sentiasa akan mengalu-ngalukan. Kalau nak dibuat tiap-tiap tahun pun kementerian saya akan sentiasa memberi sokongan. Beliau ditemui selepas majlis perasmian KJH Segulai Sejalai Sarawak dan konsert Karnival Jom Heboh di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Turut hadir pengerusi kumpulan media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junaid, pengarah urusan kumpulan MPB Rafiq Razali, pengarang urusan kumpulan New Straits Time Press Datuk Ahmad Zaini Kamaruzaman dan Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia Datuk Muhammad Effendi Omar. Datuk Seri Abdul Karim berkata kerajaan negeri bersedia untuk menjadikan KJH sebagai acara tahunan dalam kalender pelancongan negeri itu. Ya, kerana karnival itu bukan sahaja untuk sesi keluarga, malah menjadi platform memperkenalkan jenama dan barangan tempatan kepada pengunjung dan penonton.